Biar betik. Burung ini guna seni bina cantik untuk pikat pasangan. Ini adalah bowerbird. Nampak seperti burung biasa, tapi demi cinta, ia sanggup bina istana. Bowerbird hidup di Australia dan Papua Nugini. Biasanya di kawasan hutan hujan, hutan terbuka dan belukar. Tapi kerja dia bukan setakat cari makan. Dia arkitek cinta. Apabila musim mengawan bermula, si jantan akan membina struktur istimewa dipanggil bower. Bukan untuk duduk, tapi untuk menarik perhatian sang betina. Hiasannya dari bunga, buah, batu hingga ke sisa plastik manusia pun disebabnya. Asal nampak cantik. Lepas hias, si jantan akan buat tarian comel untuk pikat hati si dia. Kalau si betina suka bau dan tariannya, barulah dia settle down dengan si jantan. Sudikah awak terima saya? Awak dah sediakan semuanya? Pejamkan mata. Bayangkan rumah banglo, 5 bilik tidur, 9 bilik air, 3 ruang tamu, kolam mandi 3 tingkat. Adakah anda sanggup buat seperti bowerbird demi cinta? Kongsikan di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.